2 daripada 3 kertas siasatan berhubung insiden membabitkan Aban Belon dan penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL di Jalan Tunku Abdul Rahman. Di sini baru-baru ini telah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya TPR. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, kedua-dua kertas siasatan itu dibuka mengikut Seksyen 186 dan Seksyen 325 Kanun Keseksaan. Jelasnya siasatan terbabit melibatkan kesalahan menghalang penjawat awam, menjalankan tugas serta menyebabkan kecederaan parah secara sukarela. Satu lagi siasatan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah masih menunggu maklum balas daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berhubung sebuah laman web yang dikaitkan dengan kes tersebut, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas sidang akhbar operasi Cyber Guardian di Bukit Aman semalam. Dalam pada itu, menurut sumber, semakan rekod lampau terhadap penjaja belon itu mendapati lelaki berkenaan mempunyai 13 rekod jenayah lampau. Kebanyakan rekod terbabit adalah berkaitan dengan kesalahan dadah. Suspek sebelum ini pernah dihadapkan ke mahkamah bagi 6 daripada kes tersebut. Dia, Abang Belon, kini masih menerima rawatan di hospital manakala 2 penguatkuasa di BKL itu pula sudah diambil tindakan dalaman oleh jabatannya, ujarnya. Sebelum ini tular di media sosial video memaparkan pergelutan antara seorang peniaga belon dan penguatkuasa di BKL dalam kejadian di Jalan Tar. Video tersebut bukan sahaja mendapat pelbagai reaksi daripada orang awam, malah mencuri perhatian golongan menteri juga. Malah di BKL turut memaklumkan peniaga belon itu sudah diberi teguran kali ketiga untuk beredar sebelum bertindak agresif dan menolak anggota penguatkuasa di BKL. Di BKL dalam kenyataan berkata, sebelum kejadian kira-kira pukul 11.50 malam itu berlaku, anggota penguatkuasa di BKL yang melakukan rondaan berkala melihat kehadiran beberapa penjaja tanpa lesen menjalankan aktiviti perniagaan di laluan pejalan kaki Jalan Tar. Katanya anggota penguatkuasa di BKL telah memberi teguran dan kebanyakan penjaja tanpa lesen memberikan kerjasama. Namun, ia tidak berlaku kepada peniaga belon berkenaan.